China sekarang dah macam tahun 3000. Sejuk dia mak ai, betul-betul beku ni. Susah cari makanan halal, siapa yang cakap? Jom ikut saya jelajah Chengdu 6 hari 6 malam, lengkap dengan bajet dan tips survival. Selamat tahun baru Chengdu. Selamat tahun. Ramai orang cakap China ni susah nak cari makan halal, bahasa ayam itik Nak yang besar kecil nak. dan sejuk beku. Tangan ni sejuk. Pak ambil ni. Banyak tau. Ya Allah, cepat sikit bapa. Sejuk ni. Tapi dalam video ni, saya akan bawa korang travel masa ke Chengdu dari bandar paling futuristik macam tahun 3000 sampai ke gunung salji macam lukisan purba. Saya juga akan test drone dalam keadaan snow sejuk beku dan kamera dekat suhu negatif 10 darjah Celsius dan buktikan China ni sebenarnya Muslim friendly. Ini trip 6 hari saya di Chengdu. Let's go!